Video ini menunjukkan rakaman beberapa hari lepas sebelum kejadian. Kalau korang perasan dekat sini ada lembaga kuning yang tengah buat kerja setelah dibongkar oleh netizen. Sedangkan kawasan itu adalah kawasan larangan. Tetapi media mengatakan kebakaran tersebut mungkin fenomena daripada belief, iaitu cuaca yang panas menyebabkan kebakaran. Kita akan bahas dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Dan saya nak ucapkan takziah kepada mangsa kebakaran gas baru-baru ini. Sahabat semua, kejadian yang berlaku baru-baru ini kita tak pernah jangka pun. Bayangkan anda sedang duduk santai di rumah, berhari raya bersama dengan keluarga, tetapi tiba-tiba boom, letupan kuat menggegarkan bumi. Disusuli pula dengan api yang menjulang tinggi ke langit setinggi bangunan. Panik, jeritan dan ketakutan menyelimuti kawasan kejiranan. Itu adalah kejadian yang baru-baru ini berlaku ketika orang ramai sibuk bergembira menyambut lebaran. Apa yang sebenarnya berlaku? Sahabat semua, ini adalah sebuah kebakaran gas yang dahsyat telah pun menggegarkan Putra Hit di Subang Jaya. Kejadian itu berlaku pada 1 April tahun 2025. Api yang membakar itu dikatakan setinggi bangunan 10 tingkat dan ia membakar tanpa belas kasihan, menghanguskan apa sahaja yang berada di laluannya. Kita boleh saksikan sendiri dekat media sosial, ramai orang share. Dan kejadian itu berlaku sekitar jam 8.10 pagi ketika ramai penduduk baru nak memulakan hari mereka, iaitu menyambut lebaran. Bahasa mudahnya, ia berlaku pada hari raya kedua. Sahabat semua, sebenarnya kejadian ini betul-betul menyayat hati. Sebabnya dalam sekelip mata sahaja 190 buah rumah dan 159 kenderaan musnah dalam api yang marak. Lebih menyedihkan lagi, lebih 305 orang cedera, ada yang melecur, ada yang mengalami sesak nafas akibat asap tebal yang memenuhi udara dan sebagainya. Tatkala orang bergembira menyambut hari raya, adanya pula orang yang ditimpa musibah. Sahabat semua, rakaman CCTV dan video saksi menunjukkan detik-detik mengerikan ketika letupan berlaku. Anda boleh lihat sendiri, ada yang buat live dekat TikTok, ada yang share video dekat media sosial dan sebagainya. Dalam beberapa saat sahaja, api menjulang tinggi membakar segala-galanya. Yang paling sadis ialah jeritan penduduk kedengaran. Ada yang berlari menyelamatkan diri, ada yang terperangkap dalam kepulan asap, ada yang menyelamatkan anak-anak dan juga barang mereka dan sebagainya. Bermacam-macam ragam yang kita boleh saksikan. Dan pada ketika itu, bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 8.23 pagi dan segera bergegas ke lokasi. Namun api yang marak, tekanan gas yang tinggi serta struktur bangunan yang rosak menyebabkan operasi pemadaman menjadi sangat mencabar. Ia mengambil masa 8 jam tahu untuk bomba ni mereka bertunggus lumus untuk memadamkan api tersebut. Jadinya pada jam 3.45 petang macam tu, barulah api pada waktu itu betul-betul terpadam. Sahabat semua, kalau kita tengok kejadian tu, Allahu Akbar, besarnya dugaan yang dihadapi oleh saudara kita. Benda-benda yang berdekatan dengan kawasan kebakaran tu habis dijilat api. Sahabat semua, persoalan di sini bagaimana kebakaran sebesar itu boleh berlaku. Ada yang mengatakan ia adalah fenomena belief, iaitu fenomena letupan yang berlaku apabila si cair mudah terbakar yang berada dalam keadaan tertutup dipanaskan sehingga tekanan dalam bekas tersebut meningkat secara mendadak dan ia menyebabkan bekas pecah dan cair yang tersimpan tu dalamnya menguap serta terbakar dengan cepat. Tapi sahabat semua, hakikat sebenarnya setelah pelbagai video yang dikongsikan oleh netizen dan saksi, ia yang berpunca daripada adanya aktiviti mengorek lubang di kawasan larangan tersebut. Kita boleh tengok dekat kawasan tu dah siap-siap ada signboard kawasan larangan, kawasan adanya pipe gas. Tapi bagaimana pula Malaun tu benarkan untuk korek kawasan yang ada pipe gas tu? Boleh pula mereka santai-santai untuk buat kerja? Diorang memang tak reti baca ke? Ataupun adanya tangan-tangan gaib untuk rosakkan agensi tertentu? Sebab secara asasnya benda macam ni tak sepatutnya berlaku jika ada pihak yang ambil berat dan berhati-hati. Tapi ni tidak, main sodok je, hantam je, tak tengok kawasan tersebut. Jadi alhasilnya yang kesiannya adalah mangsalah cedera, ada yang trauma dan kehilangan, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan kenderaan. Pada ketika waktu raya, korang tengoklah video anak-anak berlarian kepanasan dan sebagainya, memang sedih. Meskipun begitu, bagi mengurangkan beban mangsa yang sehelai sepinggan ni, kerajaan Malaysia telah pun mengumumkan bantuan khas iaitu RM5,000 untuk setiap keluarga yang kehilangan rumah dan RM2,500 untuk mangsa yang cedera. Petronas juga berjanji akan membaik pulih kawasan tersebut secepat mungkin. Namun begitu, bagi mereka yang mengalami kehilangan dan harta benda, wang tidak akan mampu mengembalikan apa yang telah tiada.
Sahabat semua, tragedi ini menjadi pengajaran buat kita semua. Meskipun pelbagai punca dan sebabnya, kita kena terima dengan redha kerana ia adalah ketentuan Allah. Sebabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bila kita ditimpa musibah, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang dan kepadanya juga kita kembali. Semoga mangsa-mangsa yang ditimpa musibah itu Allah berikan kekuatan dan kebaikan buat mereka. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.